Sebuah skuter 175cc baru dilancarkan daripada QJ Motor Malaysia dengan model AX200S. Dengan harga jualan daripada RM7,988 saja dengan 3 warna pilihan iaitu grey, moon blue dan sand brown. QJ Motor AX200S ini dikuasai dengan enjin 175cc dengan 17.5 horsepower dan 15.2 Nm of torque dengan transmission CVT. Dengan desain ada sedikit macam MotoGP, terutama dengan desain lampu LED dia dan juga ada winglet. Rasanya ini macam first in the world. Beram motor ini hanya 127 kg dengan ketinggian seat 780mm dan tank macam motor besar boleh isi 10 liter petrol. Brake depan siap dengan disk 230mm dengan single port caliper dan disk belakang adalah 220mm rotor sekali dengan twin port caliper. Roda depan tayar saiz 180/14 dan belakang 120/70/14. Meter LED yang berwarna serta smart key system. Untuk safety feature, traction control juga ada walaupun hanya sebuah skuter. Seat yang selesa serta ruang simpanan barang yang luas di bawah seat. Sebuah skuter yang bagus untuk kegunaan harian, baik pun untuk weekend ride. QJ Motor ini memberikan waranti selama 2 tahun atau jarak perjalanan 200 km. Mana yang sampai dulu ya. Jadi, apa pendapat anda tentang skuter 175cc ini? Sila komen, okey?